Hari ni kita nak berbuka puasa dengan Comrades. Hari ni puasa ke berapa? 11. Puasa ke 11 kan? Cik balik 11. Ya. 18. Otak baru seminggu. Ha? Kau lagi kau je. Kau je baru seminggu puasa. Kau baru Aku Syah. Kau ni dah puasa. Suasana yang sangat harmoni kat lang. Belakang. Banyak kejadian kat sini hari ni. Mula-mula Macam apa? orang berlari pakai safety cat berkaki ayam jogging. Memang lain macam sini. Sini mesin kuat. Kita kena salahkan rumah je. Hari puasa ke-15. Puasa ke-15. Dia okey. Plan pukul 6 semua kena ada kat sini. Ha, Sampai dulu. nasib baik masa on the way kita call. Masing-masing baru nak bangkit hidup. Baik Capek, baik Adam, tapi paling cemerlang ini ya. Tetap ini ya yang cemerlang. Banyak ramah. Wow, terima kasih. Okey. Kita sambung lagi. Zas. Mana jauh tidak pernah hotel ni. Jadi. Hai. Puasa bro. Kau puasa tak? Alhamdulillah. Kau ada banyak tu puasa tu. Kau tahu tu. Puasa. Ni semua aku punya. So bukti nampak kat sini aku puasa. Tak apa, aku ada ilmu. Ada hujan. So, lagi kita tengok Zas. Masa mana jam? Kenapa semua berdiri? Masa mana dah? Jangan kias-kias. Tahu lah so kita tolong. Kita tolong lah. Kenapa semua berdiri? Weh, dengar lah. Kenapa semua berdiri? Tak adalah, macam aku dulu seorang kan. Semua berdiri tengok aku buat. Macam aku kamat tu seorang. Sehari berpuasa terasa sungguh dahaga. Waktu berjalan laju tidak sabar ku menunggu. Nenek selalu berpesan jangan mengikut nafsu. Jangan kita ikutkan. Ayam apa ni? Ayam apa? Ni. Weh, sabar buka. Mau bangun dong. Aku dah kenyang, dah dah. Tak puasa. Kenapa lambat? Sebab dah buka dulu. Pukul 3 tadi. Kau buka puasa pukul 3 tadi. Ingat 3 pagi. Tak tahu. Kau ada satu soalan. Apa dia? Banyak-banyak makan. Makan apa yang sedap? Makan? Salah. Apa dia? Curi-curi makan time bulan puasa. Ada kau. Kita punya ayam. Iftar kali ni tak kari ya. Sudah weh. Siapa makan tepung berita, dia akan cerita seperti saya. Dan saya foto. Dia kena patut. Nak tengok si couple. Hey. Oi. Makan. Tu. Dik. Makan dik. Hai. Ni konten Nazam ni puasa. Tak, sekarang ni kita dah habis buka. Lepas kejadian pelik tadi, first tadi, alhamdulillah semua dah kenyang. Lepas ni kita lagi tarawih pula. Kalau ada orang nak lah. Sebab bila aku cakap pasal tisu, semua dah pernah slack. So, kita tunggu update depan ni. Zas. Zas. Macam mana? Sekali lagi. Zas. Hop. Zas. Kata-kata apa gila? Selamat membuka Comrades semua dari Complete Faxis. Berzam. Dah kalau Okay, kita nak cabar Kak Lang sekarang ni. Jalan ni batu sampai hujung. Ada bagi RM10. Ya. Okay.
Gaji RM10, what the heck? Ni tajam lah. Oh, dapat RM10. Okay, kat lah dapat duit awal. Saya bagi QR balik. Boleh. Okay, RM10. Dah. Lambat. Dapat. Okay, salah saya. Kita buat sini kita dapat melihat orang tua sedang mencuba Tak, orang muda. latihan. Orang muda laju. Kaki. Abang sakit jiwa ke? Orang muda tapi Dalam macam apa nak sakit otak Brace walk ke? Azam lagi tua, aku muda. Orang tua pijak batu. Bagi telefon, bagi telefon. Okey, terima kasih untuk Komrad sebab hadir datang kali, datang berbuka. Rebellion tak? Rebellion. Walaupun masa-masa dah buka pukul 3 tadi ni antaranya. Terima kasih juga Rebellion Girls Society kan? Betul kan? Bukan Rebellion. Apa? Rebel Schools. Rebels Girls. Rebel Girls Society. Itu. Dah punya kapla. Mana? Dia punya kapla ada ni. Kalau dia dengan Abang Azam tak macam tu, tak jadi lah benda ni. Ajil, diorang ada buat ni lah, buat keluar merchandise kan? So kau boleh follow IG diorang. Kita orang tengah on the way nak rebranding nama. Nak collab cakap real tak dapat. Boy ke? Thank you Komrad sebab menjadikan iftar akhirnya reality. Biasanya orang cakap jom buka masa, tak tahu dah kaya. Tapi kali ni jadi